Malam turun lampu jalan jadi saksi. Motor senyap tapi torque dia ganas lagi. Tak ada bunyi tapi semua pandang sini. Heavy meluncur tinggal asap dalam memori. Bateri full, throttle pusing steady. Okay guys, hari ni episod yang keempat. Kita dah upgrade untuk stage 1, iaitu kita pakai EM150 dan kita tukar handle. Dia kita dekat sana, kita tukar sekali dengan meter, dengan ni lah, dengan dia punya controller EM150 untuk kita upgrade stage 1 lah. Bateri masih lagi kekalkan yang sama dan kita akan cuba lah tengok apa perbezaan power dan top speed lah. Mana pick up dan top speed dia, apa yang berubah, yang boleh saya simpulkan nanti dalam video yang dapat saya rasa lah. Sebab yang dah standard kita dah main, kita dah try. Kecuali yang dah laju gila pun, spec open pun kita dah bawa, dan nanti kita akan compare kan. Kita akan buat satu comparison yang senang ataupun satu conclusion yang bagi senang korang faham lah, supaya korang tak adalah tiba-tiba nak buat spec yang gila-gila ataupun buat spec yang korang tak rasa. So lepas ni korang buat terus berbaloi lah. Sebab rata-ratanya semua main pakai LC, pakai voice suku kan. Bila pakai EV ni korang tak tahu spec apa yang perlu korang buat supaya korang puas hati dan kenalah dengan apa, dengan feel yang korang nak, right? So tak apa, dengar lagi, jom buat saya pasang, lepas tu kita try dyno. Tapi torque dia ganas lagi. Tak ada bunyi tapi semua pandang sini. Heavy meluncur tinggal asap dalam memori. Bateri full, throttle pusing steady. Pick up terus, tak sempat nak ready. Dulu patrol, sekarang dah lain story. Tekan je sikit terus hilang dari radar city. Kau dengar sunyi tapi aku laju. Tak payah bising, tetap nombor 1. Okay, kita dah tengah jalan hari ni. Masih lagi tengah caster-caster tu bracket untuk controller. Lepas tu kita tukar arm sekali kan. Ni first time buka ni, so dia agak makan masa lah, sebab tak tahu lagi nak buat macam ni. Bila lepas ni next dah tahu dah nak mana wire nak kena buat, mana wire nak lalu, mana bracket yang perlu, mana tak perlu. Dah pendekkan masa lah. So first kali memang makan masa lah. Alright, benda ni dah tak lama dah. Sikit lagi ni dah siap lah, tinggal nak pasang je. So kita dah boleh try dyno dengan spec yang baru ni. Nak cakap banyak orang tak boleh kan, sebab penat juga ni. Penat bukan sebab apa, dia penat fikir. Bukan penat buat kerja, penat fikir. Right, so tak boleh dengar lagi, sambung buat kerja. So sekarang ni kita orang tengah pasang aksesori lah. Aksesori mana bahagian arm nak bagi cantik sikit. Pemasangan dia biasa je, main basah-basah macam Lego kan. Tapi bab harga tu mungkin macam tu lah kan. Jadi main-main macam ni sedap juga, sebab dia tak susah macam buat motor biasa. Dia macam kita buat ni macam buat basikal. Dia tak sesusah motor lah. Motor yang rantai ni tak ada rantai. So yang ni macam basikal lah. So siapa yang boleh buat basikal ni mesti boleh. Cuma kena tahu sikit wiring kan. Tu je lah. Macam tunggulah kita siap macam mana. Semua pusing belakang ini bukan mimpi, ini real life scene rempit heavy kita bagai mesin. Nari cakap jangan banyak sembang, aku heavy mau terus tinggal bayang. Nari cakap jangan slow, gerak sekali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat belakang. Fuh, meter baru siap dia ni. Ui, lain tu, tak sama tu. Berarti percentage pun ada weh. Dia tak ada berarti percentage. Dia tak ada. Right, ni apa? Asal gear 2 ni? Oh, mod 2. Sekejap, aku lupa. Sebenarnya signal aku tak tahu betul tu. Nasib baik betul. Aku takut terpasang tempat balik. Dah barai ni 2 hari full time, pagi malam, siang malam, gerbak-gerbuk. Inilah hasil dia. Kau tengok, nampak macam standard, tapi kita dah ubah sikit stage 1 dan kita cuba calibrate tengok untuk hidupkan. Dah okey dah, wiring semua cantik dah. Cuma ulas dia tak jalan lah. Dan aku rasalah insya-Allah semua dah okey dah. Nanti kita akan tunjukkan lah apa perbezaan dia standard dengan yang dah stage 1. Dan bila stage 1 dah lepas, kita rasa dah okey, dah dapat data apa semua, dah full dapat data, kita akan buat yang stage 2 pula dan seterusnya. So nanti aku akan bagi tahu pada korang supaya korang boleh ready apa stage yang korang perlu buat. Sebab kalau terlampau tinggi pun korang takut nak bawa. Bukan takut korang je, aku pun takut nak bawa. So aku pun ada stage aku sendiri, aku ada cara aku punya setting, tune aku sendiri, dan korang pun kena ada korang punya. Sebab cara bawa kita tak sama. Mungkin ada orang suka layan, ada suka terus merembat. Sebenarnya cara bawa semua tak sama. So aku akan explain lagi setelah motor ni dah settle, aku dah test dyno, aku dah test atas jalan, baru aku akan explain lagi sekali, mungkin di part 5. Right, tersambung buat kerja sampai habis. The next day.
Okey, sekarang dah masuk untuk kita review EV. Okey, kali ni kau tengok aku masih lagi dalam pembikinan EV. Macam aku cakap lah, kau jangan harapkan aku untuk review wah suku ke apa ke, aku dah tak akan buat dah. So janganlah kau harap lebih. Apek mana apek nak belajar timing chain dah, nak belajar gasket lah apalah. Sorry abang, tak nak kotor-kotor tangan lah. Dah cukup lah buat leaking, buat tape meletup, buah bengkok, knocking sana knocking sini, nak buka pasang, cukup lah. Saya dah pergi ke dunia maju, nak cepat, tak kotor tangan, dan lebih mudah setup lah. Tapi agak merisaukan dari segi wiring lah. Apa-apa pun boleh short kan. Tapi okey lah, dah banyak benda yang improve daripada sistem yang biasa. Okey, tadi kita dah try pagi tadi tapi tak ada dalam video. Mungkin nanti kita akan shoot lagi sekali sebab tadi pun kita try highway je. Untuk stage 1, mod 1, mod 2, mod 3 kita dah dapat dah. Cuma saya macam nak lagi haluskan dia punya power dengan dia punya acceleration untuk cara bawa dan untuk mod 1, 2, 3 stage 1. So dalam dyno nampak kalau kita ubah dekat highway nak rasa susah, tak rasa sangat kan. Tapi kalau atas dyno mungkin dapat graph. Okey, untuk kita setup dalam dyno lagi sementara tu kan, sebab kita ada dyno motor RS sementara tu, pomel dengan dyno kita nak tukar rim. Rim dia supaya nampak lebih garang ataupun lebih ganas untuk motor yang dah modi lah. Kalau motor modi apa semua nak biar standard nampak macam kurang. Aku suka macam-macam buat. Nak bagi tahu lagi untuk handle S1R aku bawa untuk motor ni memang sangat stable lah. Daripada aku bawa yang standard dulu, handle tegak, meter baru 75, 80 pun dah rasa macam tak best sangat. Dia macam angin satu hal, lepas tu kau nak grip untuk lock tangan kau dengan badan pun susah. Bila aku bawa ni tadi, aku record pakai handphone, mod 1 boleh pergi sampai 88. Mod 1 Mod 1 pun dah langgar mod 3 untuk standard. Stage 1 lah. Bila aku dah up stage 1, mod 1 boleh pergi 88 dalam masa lebih kurang 8 saat. Aku masuk mod 2 boleh pergi 112 dalam masa 12 saat. Mod 3 aku boleh pergi sampai tadi 139 dalam masa lebih kurang 16 saat. 139. So 139 tu aku rasa okey lah, berbaloi lah, laju untuk stage 1. Modal lebih kurang 1,500 je. Siap pasang, siap semua, siap mapping, siap semua 1,500. Kalau standard top speed dia kalau mod 3 lebih kurang 75 hingga 80 je. Ini dah pergi 1.4. Stage 1. Nanti aku tengok nanti aku stage 2, stage 3 kadang kat atas nanti aku akan review lagi lah. Dan hari ni aku nak cerita pasal aku nak tukar rim dan kita akan haluskan untuk dalam dyno sekejap lagi dan baru kita akan selesaikan part 5 ni untuk stage 1. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang tengok, dan siapa yang berminat dengan EV boleh cari saya je kat Ceras sebab kita dah specialist EV. Kita pun dah menjadi dealer sah JGR. Okey, korang tak perlu pun nak pergi JGR jauh-jauh ke apa ke. Yang area Ceras datang di sini, harga sama je satu Malaysia. Okey, 4454, 4454, siap road tax, siap insurans semua. Okey, kau datang bawa balik. Right, so itu saja aku nak review untuk hari ni. Lagi kita tengok apa yang kita boleh buat. Okey, jom sambung kerja. Let's go. Minyak naik lagi malam ini, dompetku mati. Pelan-pelan. Cian. Aku berdiri di stesen sunyi, melihat angka naik tanpa henti. Setiap biji menikam hati, seolah dunia ketawa padaku lagi. Kau datang bisik di telinga, kenapa masih bergantung pada mereka? Dengan senyuman penuh misteri, kau hulur kabel ini jalan kau nanti. Aku raga. Okey, kita pun dah sarung di depan. Di depan ni kalau korang beli pun bukan BMP So ada bush-bush yang korang kena adjust. Sama dengan arm belakang kena ada benda dia adjust. Kalau korang bukan pomen, jangan buat palatau lah. Nanti kan pasang sangkut lah apalah. Nanti kau sakit kepala. Elok kau datang ke specialist yang boleh buat motor. Tak kisahlah motor EV ke, motor apa-apa ke, yang dia biasa buat untuk bahagian luaran ataupun pomen tu memang betul-betul dia boleh buat center ke apa ke, baru kau hantarlah rim dengan arm. Kau nanti kau akan pening kepala dan pomen tu pun takut dia lepas tangan je. Okey, so nasihat aku yang tu lah. Banyak barang yang benda ni kita kacuk ataupun barang ni banyak barang yang baru siap tapi kilang pun tak ada R&D lagi. So benda tu pun jangan expect benda-benda pasang ni terus elok semua kan, center apa semua kan. Motor pun baru lagi, bukannya macam motor-motor lain yang dah 10 tahun 20 tahun dekat pasaran. Dan aku pun antara yang tak awal juga pasal-pasal benda ini. So dah nak expect macam mana kan, nak expect untuk PMP memang takkan lah. Dan untuk yang finishing ni, untuk stage 1 ni aku akan tengok meter dia berapa lagi dah, aku akan ceritakan lagi lah. So tanpa berlengah lagi, kita akan shoot finishing sikit lagi lah, nampak dia punya aura kat outdoor. Right, so kita akan tengok di luar. Let's go. Lagi lah try. Masih tak faham, ini bukan sekadar motor, ini kebebasan.
Okey, tadi aku dah try manual di highway. Maknanya aku dah try untuk spek 57 lah. Stage 1 kan. Tapi aku rasa macam ada something wrong somewhere sebab total 75% dengan 100% dia kosong. Dia tak ada apa. Macam orang panggil sprocket gantung. Sprocket kau besar sangat, dia orang merau. Oh, dah tak ada apa. Mana aku nak kena tukar sprocket. So tukar sprocket sini bukan kita boleh naikkan dia punya horsepower. Mana kita boleh naikkan dia punya top speed. Dan satu lagi, meter dia ni walaupun 139 dekat GPS ataupun meter dekat Waze dia 90 je. Hampa. Tengok 139 bunyi 90. Tapi sebenarnya kalau meter standard dengan Waze 5, beza 5. Maknanya kalau sini 100 ataupun kita dapat 80 dekat Waze 75. Tapi okey lah. Kira dia dah laju lah tu. Walaupun aku tak setting habis tapi dah boleh dapat naikkan 15. Tapi itu top speed kena ingat tapi torque dia berbeza gila. Maknanya kalau aku try daripada pick up dia standard dengan ni, pick up yang ni agak walaupun top speed dia berbeza sikit tapi torque dia beza banyak. So ini aku nak try pula untuk cari dia punya top speed pula sebab aku cakap ada lagi 15% tu nak cari tu. Mungkin boleh dapat betul 14. Tunggu di sini aku tapau. Let's go. Dalam dunia tanpa petrol, aku hidup kembali. Okay guys, kita dah pun dyno patut dah tak laju tadi. Kalau meter kat sini tadi dapat 139 kan. Tapi kalau GPS Waze dapat 90 kan. Ini kita dapat tadi 107, 108. Kat sini dah 16 lebih. Bermakna meter ni dia lebih kurang meter SCV1. Bayangkan kalau buat SCV1 tu spek 57. Lebih kurang macam ni. Dia akan jadi macam ni. Spek 57 ataupun stage 1 dia akan jadi GPS 110, meter kat sini 16. Lebih kurang SCV1 je lah. So anggaplah stage 1 ni macam LCV1. Okay. Aku rasa lagi laju kan tapi bateri macam air. Aku rasa nak kena upgrade bateri lah. So itulah conclusion aku dapat hari ni untuk part 5 ataupun video yang terakhir untuk stage 1. So bagi aku habis kaji dulu betul-betul ni, baru aku akan buat stage 2. Satu lagi sebab barang tak ada. Bateri tak ada sebab aku nak upgrade bateri dengan motor. So bila upgrade bateri dengan motor mungkin dah boleh pergi lagi dan bateri tahan lama. Ingat aku nak sini aku nak sampai Perlis. Tak boleh sebab aku ingat kalau aku boleh aku full throttle tu sampai Perlis. Tak ada bunyi, silap. And korang tengah konvoi mama yang tengah fly aku. Siapa tu? Tentu kan. Okey. Okey. Kalau kau tahu lagi apa yang ada dekat sini, apa lagi akan datang, kalau siapa-siapa yang nak beli lagi, aku cakap kan, banyak kali aku dah promote ni kan. Sebab apa? Sebab minyak sekarang dah naik dan best maybe ni. Okey, tekan sekarang link kat bawah, dia WhatsApp aku, terus lock booking warna 1000 sampai motor kat bengkel, so boleh ambil ataupun nak aku tolong sampai depan rumah, bawa bayar full. 4454 siap rotate, siap insurance. Okey. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum. Fly. Biru-biru. Yeah. Macam motor mainan ni. Betul lah. Habis solo aku bapak lah. Rasa sonok pula. Nak aku nak order lagi lah. Ni 10 biji semua KL. Dah 3 bang. Dah 3? 3 biji apa? Dah 3. Apa? Tak 1 dia 3. Jap. Ini kau apa? Kau? Bukan tadi dah habis dah?